Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi lemak masala. Alright, panaskan minyak di kuali atau di periuk puan. Kita nak tumis ni dulu ya. Bawang besar yang kita cincang. Dua biji tadi. Satu biji kita cincang, satu biji kita guna untuk kita kisar nanti. Masukkan jintan ni. Kita biji. Okay, sementara kita tumis, kita nak kisar ni bawang besar, bawang putih, halia. Kalau puan nak masak 3 ekor, kalilah 3 resipi yang Kak Zaidah bagi tu. Tak ada masalah. Kita letak sikit air. Okey, kita nak masukkan, kita dah kisar ni. Bawang putih, bawang merah dan halia. Okey, kita tumis sampai dia garing. Okey, kita nak masukkan buah tomato. Okey, tumis lagi sampai tomatonya layu, lecok. Puan, tomato dia dah nampak lembik lah ya, dah nampak hancur tomatonya. Kak Zaidah kecilkan api. Saya nak masuk semua rempah saya. Bila kita masuk rempah ni, api jangan kuat. Kita ada serbuk ketumbar, serbuk jintan putih, garam masala, serbuk lada. So ini saya kecilkan api. Okey, kita masukkan semua. Garam masala pun kita masuk sekali. Api masih kecil lagi, kita balik-balik sehingga rempah dia tergaul rata semua. Lepas tu baru kita besarkan api. Ni kan bau garing, bau tak? Dia bau rempah garing tau. Rempah bertumis. Okey, so kita nak masukkan air. Jangan lama sangat ni, nanti kan bau dia lain pula kan. Masuk air. Okey, kita tumis sekejap lagi. Kita tambah lagi air. Kita ada serbuk kunyit. Kalau saya masukkan serbuk kunyit. Okey, kita nak masukkan garam. Saya ni masak 2 ekor ya. So saya kena letak garam lebih sikit. Kalau puan masak seekor tak adalah banyak macam ni. Okey, kita nak masukkan ayam. Saya masuk garam dulu puan. Masukkan semua ayam yang kita dah goreng. Okey, kita balik-balikkan dia, ayam dia ya. Okey, kita nak masukkan yogurt. Mungkin puan tak pernah masak pakai yogurt. Cuba kali ni. Tengok-tengok anak-anak semua suka sebab ada bau yogurt. Ada rasa yogurt. Yogurt ni dia masam. Okey, Kak Zaidah nak masukkan air asam jawa. Nanti akan ada yang tanya, kenapa pakai air asam jawa? Dah pakai yogurt, dah pakai tomato. Saya nak dia ada bau air asam jawa. Kan? Okay, saya nak masukkan santan. Kak Zaidah pakai santan sebab kita orang Melayu suka dengan santan. Kita kurang sikit dengan susu cair. Kalau puan tak suka santan, semalam dah masak kari santan, hari ni nak masak kari santan lagi, puan boleh je lah tukar dengan krim. Krim ataupun susu cair tin. Okay, Kak Zaidah masukkan daun sup. Nak tambahkan bau dan warna. Kalau suka letak daun ketumbar, silakan. Okey, dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu lemak masala buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.